lagi ke kakak. Kembali lagi ke Anissa Faiha Channel. Slang. Okay guys, so kita nak unboxing apa ya guys? So kita nak unboxing barang-barang daripada Eco Shop. Okay. So, kita nak ambil barang-barang daripada langit. Let's go! Okay, so, kita nak ambil barang daripada atas langit. Okay, ni satu, kita kali kedua. Okay, ni dua. Ni nombor tiga. Ada lagi nombor 4 tau. Ni. Bigfoot, gula-gula kaki kawan-kawan. So, jom kita unboxing. Awal-awal je dah cabut dah. Apa ni? Sabar-sabar. Okay, dah kita berjaya pasangkan balik. So, kita nak main antara mana yang ni DIY, yang ni kelih yang boleh susun tu, yang ni gula-gula, ni yang slime. So, kita nak main apa dulu? Slime kan. So, ini bagi ini Aina belanja. Ibu Aina belanja. Sama lah tu. Tanpa membuang masa je kita buat. Jom kita buka. Ni kan selalu kalau saya nak wangikan dia, saya selalu pakai minyak wangi kurus ni. Kalau korang nak, korang kena berikan mak lang saya. Sebab tu. Kedai RM2 ada tau. Wow. Dia ada gelita-gelita, dia banyak warna sangat kat masa tu. Sebab tu. Kalau korang nak bagi dia wangi, korang buka ni. 1, 2. Ni 1, 2. Lepas tu korang gosok-gosok-gosokkan. Gosok-gosokkan. Lepas tu yang ni pun gosok-gosokkan. Memang kalau korang nak bagi wangi ke belakang, korang sembuh je lah. Sembuhkan. Jadi wangi. Wangi betul. Wangi sangat-sangat. Lepas tu kita nak ada korang cara nak bagi slime korang lembut. Let's go. Korang kena letak air. Letak air tu jangan terlalu banyak, jangan terlalu. Kena bagi lembut macam ni kan. Korang buatlah sampai dia tergelincir betul. Lepas tu korang masukkan. Capur dah ni. Okay, so korang masukkan. Lepas tu korang tinggal tutupkan dengan ni. Lepas tu korang kena tunggulah sehingga 5 minit, 10 minit macam tu. Nanti dah akan jadi wangi. Macam lembut-lembut je kalau bila kena main. So jom kita pergi ke barang yang kedua. Let's go! Okay guys. Yang DIY ni kita pergi yang terakhir. Okay. So kita nak unboxing yang gula-gula ni dulu. Gula-gula ni tak boleh baling sebab ni makanan. Go. Ni gula-gula kaki. Ini bukan kaki manusia kaki gula lah. Banyak dah. Kita ada. Tu kita ada Owin, ada ni. Banyak lah kita ada. So kita letak kat sini dulu. Ni memang sedap betul-betul kawan. Lepas dah kita unboxing yang barang seterusnya. Let's go! Okay, next kita nak main mainan yang ni pula. Let's go. Okay. Bye. Guys, sorry. Lambat bukanya. Wow. Okay, so kat sini dia ada bagi cawan kecil. Ada bagi penutup ni. Ada bagi tak faham. Dia bagi penyepit, dia bagi krim, dia bagi cup, dia bagi ni. Entah marshmallow entahlah. Okay, ni macam mana nak buka?
Buka lah macam mana pun. Fikirlah sendiri. Macam mana nak buka guys? Sabar-sabar. Okay guys, bila kita tak tahu cara nak buka dia, kita buka je macam ni. Betul kan yang nak buka macam ni je. Ni penutup dia. Susah betul nak buka, jadi kita orang tu je. Pom. Nampak? Nampak. Okay, so je kita nak buat yang ni dulu guys. Kita buka krim dia dulu. Sakit lah. Sabar, let's go. Okay, lepas dah, kita tukarkan dengan... sabar. Dia kena... ni yang tajam. So, kita letak sini. So, kita... Tak jadi masalahnya. Sabar. Kita buat. Ni tak biasa dengan craft ni. Apa ni terjadi betul? Sabar. Kita buat ni dulu. Kita jadi. Okay, tak apalah. Macam ni pun boleh lah. Lepas tu kita tutup. Tutup ni. Betul lah. Lepas tu kita letakkan ni. Kita nak letak buah ni satu. Ada. Lepas tu nak letak buah apple. Nak letak buah ni. Tu letaklah buah ni satu. Macam kak nak apa? Topping dia banyak beli tu. Okay, sabar kita buat je dulu. Okay guys, yang DIY yang kak besar ni dah jadi. Kita tinggal keringkan. Jadi dia banyak lagi topping ni guys. So tak apa, kita nak settlekan ini dulu guys. Ni mesti jadi punya guys. Let's go. Jadilah. Tak jadi je. Ada ilmu kau. Tingginya hayalku bersamamu. Banyaknya krim dia guys. Lepas tu kalau nak tu kita buat sini. Dia jadi. Jadi pun. Lepas tu kita masukkan topping dia ni. Apa tak boleh lah. First kita nak masukkan topping dia ni. Lepas tu kita nak masukkan tembikai tak masuk lagi. Tembikai kita tak boleh guna tangan sebab tangan saya tengah basah. Lepas tu kita letak lemon. Lemon letak banyak. Lemon. Ya. Okay, lepas tu kita masukkan ni limau. Lepas tu masukkan limau lagi. Ni limau lain pula. Lepas tu kita masukkan ni. Hey. Lepas tu masukkan apa? Ni. Sudah jadi dua-dua. Ini saya nak hias bagi cantik dulu sekarang ni. Salah ni tak bagi macam topping macam tu. Sebab ni membaloi lah kalau korang beli. Sebab ni memang DIY khas untuk orang yang kreatif je. Saya ni tak kreatif. Tengoklah ni. Okay, sabar. Kita tunggu mana kita. Guys, untuk nak tambah lagi cantik, kita hiaskan krim dekat sini.
Lepas tu kita letak topping di sini. Topping. Kecil sangat. Okey dah, itu saja kita pada hari ni. Kita siap. Apa ni? Oh, Comel ke? Apa buat tu? dia ada bagi bahan. Yang ni dia punya topping. Habis tu dia bagi krim. Sekejap, Aiwan dia tak kasih beli. Repeat. Ni ada comel apa? Ni busiak boleh buat kecil lagi bu. Rugi, tak beli. Boleh beli ke di RM2. Itu je kita pada hari ni. Terima kasih, bye-bye.